Ai berkabui lagi koma di Kuala ni ha. Memang keluar awal pagi ni nak jogging koma, nak jaga kesihatan lah tu maksudnya. Kenapa teman tertarik benar lah ya. Semalam hari jadi YB Syed Saddiq, Bella telah menghadiahkannya sepasang kasut larian lah gamaknya. Kalau ditengokkan warnanya warna putih. Begitulah betapa simboliknya hadiah yang diberi Bella kepada YB Syed Saddiq ni. Hadiah pun melambangkan fitness, melambangkan kecergasan. Maksud ni dia nak menyuruhlah YB Syed Saddiq ni teruslah menjaga kesihatan. Dan apa yang kita tengok ya, kehidupan demo ni saling sokong menyokong. Itu yang pentingnya koma. Dah dia tahu minat YB Syed Saddiq ni dalam bidang larian, bidang fitness ni. Dia carinya hadiah yang dapat memberikan lagi keseronokan kepada YB Syed Saddiq. Begitulah juga kehidupan kita, koma. Janganlah kita ni bantai-membantai, kutuk mengutuk. Kita tengoklah orang dari sudut positif. Jangan kita asyik nak tengok keburukan dia aja. Kalau kita tengok keburukan, memanglah manusia ni serba kekurangan. Berlambak-lambaklah keburukan yang kita dapat tengok. Kita ni dalam perjalanan. Memang apa itulah, koma. Kadang teman fikir, adakah orang tu kalau dah mati baru kita nak sebut kebaikan-kebaikan dia. Baru kita nak sebut sesuatu yang positif tentang dia. Masa dia hidup, apa hidup? Patutnya masa dia hidup itulah juga kita sebut kebaikannya. Apa salahnya?